Okey ya, terpaksa memberanikan diri untuk mengharungi pakis. Ini kalau tanam pucuk paku ni mesti subur ni. Ni tak boleh makan. Pakis jantan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, selamatkanlah aku ya Allah. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau masuk sini memang berzikir non-stop ni. Itulah nanti nak panggil budak-budak Malaysia rumput lah. Allah, so seram. Ni rambutan Ni rambutan ni ada belum quinine tak pastilah elok ke tak. Okey. Tapi biasanya kalau macam ni rupanya tak elok dalam dia. Ada makhluk asing dalam dia. Ni quinine. Nak buat sambal boleh lah kawan. Ni pokok rambutan saka. Dah beratus tahun ni. Dah 4 generasi. Ni quinine. Banyak betul anak pokok rambutan di bawah ni. Nampak tu. Semua anak pokok rambutan. Dah 3. Ni pokok melinjau. Okay, yang saya selalu masak daun dia, pucuk dia tu. Kalau kita nak merangsang pertumbuhan pucuk yang baru, kita kena petik daun di sini ya. Kita petik daun yang di hujung ni. Macam ni. Ni sebab saya dah lama tak masuk kebun. Dulu saya siap jual pucuk ni kawan. Nampak tu. Kita petik yang ni. Nanti 2 minggu dia akan berpucuk baru. Nampak tu. Kita petik sini. Buang daun ni. Okey, ni pucuk muda dia. Bolehlah kita nak buat masak lemak kan. Ada satu resepi lepat pucuk melinjau. Nanti saya cuba buat. Teringin juga nak rasa macam mana kan. Asyik buat sayur je. Yang ni batang pokok kari. Pokok kari ni pun dah jadi saka ni. Nampak tu daun kari. Tinggi sangat. Dan ini pokok kantan. Nampak tu pokok dia. Memang sangat tinggi. Lebih tinggi daripada bumbung rumah. Ni ada. Ni kan kantan yang dah kembang. Ni anak pokok kari. Disebabkan saya tak ada pokok kari saya masih kecil, bolehlah saya ambil daun kari ni. Kumpulkan di sini. Quinine, daun kari. Ini lagi pokok melinjau nampak tu. Semua pucuk dia tua-tua. Tak ada daun, tak ada pucuk yang muda. Sebabnya saya dah jarang ke sini. Dan ini anak-anak pokok melinjau, tumbuh sendiri. Ini pucuk muda dia. Dan ini buah melinjau. Masih hijau lagi. Yang 3 ni pokok durian. Tapi tak ada buahnya. Dan di sini juga banyak pokok kaduk Pucuk kaduk dia boleh makan. Saya tak pandai lah makan pucuk kaduk ni. Syurga pokok kaduk. Okey, ni lorong dalam pulang
3 dah sampai di sini. Lepas tu masih ada rambutan. Okey, dari sini nampak yang tinggi tu pokok apa ya? Pokok sukun. Pokok sukun, pokok quinine, pokok kelapa, ada pulasan, ada rambutan, pokok meninjau. Pokok meninjau ada lebih 6 pokok. Ada pokok jambu susu, cempedak, manggis, pulasan, durian, dan kelapa. Pokok rambutan saka. Dan di belakang itulah kebun yang mengandungi pelbagai pokok-pokok yang rare. Okey, yang dah puluhan tahun ditanam. Okey, dah sampai rumah sendiri. Jom kita tengok apa yang kita dapat daripada kebun tadi. Ini pisang berangan dan juga pisang. Dan juga pisang tanduk. Ini beli di kedai. Daun kari. Daun 50. Ini kantan. Cempedak. Dah berlubang sikit. Cempedak ni dah masak ya, dah ada bau. Cempedak 2 biji. Dan juga pucuk meninjau. Nampak. Pucuk meninjau. Daun 5 purut. Cempedak 2 biji. Pisang beli di kedai. Dan juga daun kari. Wangi daun kari. Alhamdulillah, rezeki tak salah alamat.